Tak apa, dah basah kan. Dah panas peluh. Kita ni tak ada peluh ni. Nak masuk sungai ni, aduh. Lemah kat ni. Okay, you also can do practical to practice your skill. Yes, I imagine we are the runner. Oh, sini dalam Kena galakkan peserta ke pulau. Cross sini jugalah kan. Hujan lebat yang turun pada sebelah petang hari Jumaat telah menyebabkan air sungai di lintasan pertama untuk kategori 75 km ini bertukar menjadi warna keruh. Namun begitu, keadaan ini tidak menghalang kemarahan pelari kelompok hadapan kategori 75 km ini. Diketuai oleh Amir Saipul, Adil dan juga Syahmi bergerak membelah malam yang gelita di sekitar hutan Sungai Batangsi. Selain saya dan Nazir sebagai kru yang bertugas di lintasan sungai ini, juga terdapat jurugambar dari Harimau Run, Shutter Spot dan juga seorang jurugambar dari Thailand yang memandu sejauh 2,200 km untuk hadir ke event TMBU 2026. Apa yang terjadi ialah runner datang, dia nampak sungai kat bawah ni, dia nampak lampu kat depan tu, tapi dia dah tak kisah dah. Belah kiri ni punya blinker dia dah tak kisah. Terus dia dah terjun kat sini. So kita pasang barricade lah. Kita tutup laluan ni. Dia tak nampak lampu belah kiri, dia nampak lampu depan. Situ ada pokok. Tarik sampai sini kan. Sementara kau rapatkan blinker ni sikit. Sini sikit ke? Terus. Itulah antara langkah menambah baik keadaan di trek ini, seperti memasang barricade tape tambahan dan juga blinker untuk memastikan peserta berada di landasan yang betul dan tidak melakukan terjunan Olimpik ke dalam Sungai Batangsi. Okay, this way. First runner, women open. Aliran trafik pelari kategori 75 km ini yang bermula pada jam 1.20 pagi menutup tirai pada jam lebih kurang pukul 3 pagi dengan kemunculan anak muda berlari Ahmad Syazarul dan juga Hani selaku sweeper bertugas untuk kategori ini. Jadi kita akhiri segmen ini dengan pantun Anak Muda Berlari Kencang Meredah Sunyi Malam Tenang. Amanah dilaksana, janji dipegang, peserta selamat, hati pun senang.